tawakal je lah, aku duduk sini pun orang bagi. Itu sebenarnya malas. Tu malas Jadi masalah malas ni memang kita nak kena kasih dia wake up call sikit lah. Sebab bila hidup kat Singapore ni tak boleh malas. Semua involve duit, semua involve kena ada planning dan sebagainya lah. Rumah pun bukan murah dan sebagainya. Tapi macam mana pun kalau kita tengok, bila dah berumah tangga dan sebagainya, kita tengok kerajaan kita pun, government kita pun membantu. Bila orang tu bila nak mula dah plan nak berumah tangga je, you boleh apply rumah, boleh dapat grant. So you need to have a plan untuk bila mulakan. Sebab tu bila ada sebahagian yang kahwin, rumah dah tersedia. Dia dah kahwin je, dia dah ada rumah sendiri. Dan that is the best. Tapi ada yang mungkin pada awalnya tu belum lagi mampu. Hopefully insyaAllah bila dah dipermudahkan dengan kerja dan sebagainya, pasti semua akan mampu memiliki rumah sendiri insyaAllah. Yes. What would your advice be? Macam, is it better to prioritize getting your own place first sebelum kahwin? Ataupun kalau semua dah sedia, nikah je dulu? Macam do you advocate macam tinggal sama-sama dengan parents dulu? Ustaz, okay. Adakah tinggal dengan parents ni digalakkan? Rasa you lebih mahir dengan jawapan ini kan. Sebab ada kala sebab circumstances ya. Of course, if someone had a choice, semua nak hidup secara penuh privacy lah. I mean it's the best to have that privacy antara you dengan your wife, antara you dengan anak-anak you, cara didikan you dan sebagainya. Tapi melihat keadaan Singapura ni dengan keadaan kehidupan kita ni, sometimes you tak boleh pilih. Disebabkan situasi ada kala kita mampu, ada kala tak mampu. Melihat pada I punya experience pun, permulaan my marriage pun I duduk dengan my in-laws. Alhamdulillah. And while waiting for my BTO, I think close to 3 to 4 years gitu. Close to 4-5 years juga. And I think dalam kita tinggal bersama orang tua, whether it's in-laws ke ataupun kita punya own family, of course kat situ you akan belajar juga banyak values. Antaranya kita share that space dengan family members. Kita tinggal dengan orang, kita kena jaga hati orang dan sebagainya. Mungkin permulaan yang baik bagi orang yang mungkin tiba-tiba terus kahwin. Bila tiba-tiba kahwin, bila you tinggal sendiri, takut-takutnya bila tengah couple dulu okey, tapi bila dah tinggal tu banyak masalah, salah faham dan sebagainya. Tapi kalau ada orang tua tu, mungkin kita segan sikit. Mungkin diorang pun boleh jadi tempat rujukan kita, tanya bagaimana. I think melihat pada konteks Singapura ni, kalau you start your life dengan tinggal dengan parents, Alhamdulillah, disebabkan mungkin Allah dah plan that is the best for you. Tapi ada juga yang mulakan kehidupan dengan diorang punya own house and succeed juga. Betul. Alhamdulillah. So kedua-dua ada gambaran and ada perjalanan lah. It's a journey. One of it is to of course learn and to macam orang kata share that space. And sometimes bila ditinggal dengan orang tua ni, kita dapat keberkatan tu lebih. Sebab kita dapat khidmat diorang, kita dapat ada dengan diorang. Mungkin pada usia-usia yang dah yalah mereka pun dah berusia, dalam akhir-akhir kehidupan diorang, kita dapat spend time more dengan diorang. And untuk yang dah berumah tangga terus dapat rumah pun, Alhamdulillah, you get that first experience bila you mulakan kehidupan. Sebab permulaan rumah tangga ni tak semuanya indah. Kan ada yang mulakan dengan tiba-tiba bila kahwin je kena buang kerja. Isteri pula nauzubillah sakit dan sebagainya. So you dapat you dapat handle benda tu dua orang. You dapat lakukan yang terbaik. Suami dapat korbankan ekstra. Jadi benda-benda yang you lalui pada permulaan kehidupan you ni akan menjadi satu cerita yang baik lah bila nanti satu hari Allah SWT dah mudahkan urusan kita. I believe semua yang lalui benda yang sama. Benda yang kita nakkan sangat bila lepas berumah tangga tu sebenarnya senang aja. Tapi sebenarnya lepas kita habis majlis tu, then the true definition of life tu akan keluar semua. Betul. Kita punya time dengan our spouse, kita punya time dengan Allah,
Kita punya time dengan diri kita. Bagaimana kita manage time-time ni semua. Timing kita solat jemaah kat rumah bagaimana, ada masa ke tak, ada orang kerja shift, suami isteri semata-mata nak cari rezeki. Semuanya macam-macam gambaran yang kita nampak ni, at the end of the day, kalau kita tengok selagi mana kedua-duanya syukur dengan apa yang Allah bagi, maka diorang akan lalui benda tu dengan baik. Sebab balik pada asal tadi, kita punya main understanding about dunia kehidupan ni, memang Allah jadikan dunia ni serba kekurangan. Semua yang kita pegang kat dunia ni semua akan pergi. Allah kata kullu man 'alaiha fan. Semua yang berada kat dunia ni akan fade, akan pergi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, yang akan kekal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ni sebaik-baiknya bila kita genggam tu, kita jangan attach sangat dalam hati kita, sebab dia akan pergi. Jadi mungkin ada orang mulakan perkahwinan dia tu awal-awal macam very lavish, ada ni dan sebagainya. Dia kena bear in mind yang you kena ada planning. Sebab nanti bila masa-masa kemarau, masa-masa tengah ada ujian, kita tengok baru-baru ni kita kena COVID, semua plan-plan yang tak pernah ada semua kena buat. Orang yang daripada kerja bagus kena tukar kerja, kena buat kerja yang dia tak suka buat. Tapi that's how Allah SWT train kita dalam kehidupan ini, supaya kita dapat sama-sama melaluinya dengan baik. Barulah kita dapat qualify untuk pergi kehidupan yang sebenar, iaitu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wow, very nice perspective. Tu wedding satu bab, Ustaz. Dan bagi yang taat dengan ibu bapa, kan selalu kita dengar kita kena bagi suami lah, anak lelaki, priority untuk taat ibu bapa dalam agama before marriage memang kena taat lah. Kan. So bila kita kahwin tu, kadang-kadang mak bapak dia ada certain budget, tapi mak bapak dia wants a bigger wedding. And then kalau dia go against dia punya mak bapak, dia jadi anak derhaka. Macam certain parents dia akan threaten like that. Kau tak dengar cakap mak bapak majlis kau tak berkah tau. Jadi mak bapak dia nak lebih grand lah. Yelah, nak invite je. Nak invite orang kampung sebelah Malaysia, Salan, ada banyak saudara. Engkau ni anak pertama tau, habis nanti kau bikin wedding macam ala kadar je. Yalah. Apa orang cakap? Nanti orang cakap apa? Mak nak taruh kat mana muka mak? Bapak kau macam mana? Nanti orang kata. Then kita pula, mak kita tak nak, kita baru nak start family, duit tak cukup, macam gitu, nanti macam mana. So dia macam this couple yang tertrap, yang aku nak taat dengan mak bapak, tapi ni part ni tak tahu whether involve agama ke tak, nak kena nak dengar cakap dorang, nak bahagiakan, nak sedapkan hati dorang in terms of our majlis, but at the same time kita punya pocket pun tak cukup, tak membenarkan. And dorang mati-mati tak faham manakah keadilan cik. Macam mana nak cari balance? Tapi kalau tengok topik ni, ni sensitif dia ada masuk juga dalam bagaimana kita nak handle benda ni dengan cara yang paling diredai Allah. Because you dealing with someone yang really proud of whatever you ada ni. Of course our parents bila kita nak kahwin tu, it's not only about impressing others, tapi dia bangga anak dia dapat berumah tangga, dapat mendirikan rumah tangga. I mean semua parents nanti satu hari anak-anak you pun bila you bangga, alhamdulillah anakku berumah tangga dan sebagainya. Tapi of course macam you cakap tadi, ujian terhadap lelaki tu mungkin dia nak yang simple dan sebagainya. So dalam hal ni, kalau kita tengok ekstrim kan, mak bapak dia nak lain, dan mungkin mak bapak dia ada banyak duit dan sebagainya, ataupun maybe dia pressure dekat lelaki tu sampai lelaki tu kena kerja lebih dan sebagainya. So dalam hal ni you tak payah buang semua, and you tak payah ambil semua. Jadi try your best untuk convince your parent, convince orang, ataupun mungkin dekat selagi mana dia tak membazir bawa kepada pembaziran. Of course pembaziran ni Allah sebut dalam Quran, pembaziran ni daripada perbuatan syaitan, kan? Yes. So kalau dia dah involve a lot of pembaziran, then you boleh remind orang lah. You remind orang yang benda yang orang buat ni adalah benda yang dilarang oleh Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. So hopefully dengan kita berdoa supaya diorang dapat terconvince dengan kita punya idea ni, hopefully diorang akan berubah. Tapi kalau misal kata tak,
of course the amount of money yang you ada tu memang takkan membenarkan orang lah buat benda tu. Dan you takkan jatuh jadi anak derhaka disebabkan your intention is to save them from that perbuatan syaitan tu, iaitu pembaziran. So without they know ataupun diorang tiba-tiba apa ni majlis kau tiba-tiba ni, tapi dah habis majlis lah. Allah SWT akan grade you with something lah, insyaAllah. Tapi of course you kena buat benda tu with care lah. Because mak bapak kita ni bila kita tengok dalam Al-Quran, Allah sertakan ketaatan kepada ibu bapa tu setelah ketaatan pada Allah SWT. Allah kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah mewajibkan kepada kita untuk tidak menyembah melainkan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua untuk berlaku baik. Jadi berlaku baik kat sini bukan ketaatan sepenuhnya. Selagi mana dia tak keluar daripada syarak, daripada apa yang dituntut Allah, ikut. Tapi kalau you nak ajar orang pun, Allah kata imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalaulah orang kedua-dua, mungkin bapa ke mak mungkin dah lanjut usia, Allah kata. Allah kata fala taqul lahumā uff, janganlah kau katakan uff ataupun macam alahai. Ish. Jadi maksudnya di sini jangan kecilkan hati mereka. Sebab takut bila diorang terkecil hati tu, nanti doa yang diorang buat tu Allahu alam, kan? Dan doa mak ni baik ke buruk Allah sampaikan tau. Jadi kita mohon kepada mak bapak kita ni, bila ni kita cuba sedaya upaya kita memujuk mereka. Baik. Bila Allah sebut dalam ayat tu, Allah nak ajar kita that this is your biggest test in life. Test. Because the test yang you lalui ni akan menjamin tempat you kat syurga ni. Sebab tak ada test yang you boleh lalui akan masukkan you dalam syurga melainkan ketaatan pada ibu bapa. Ada satu kisah ni, kalau kita tengok, ada satu hamba Allah ni, cerita sedih. I tengok satu video ni dekat Instagram. Ada satu hamba Allah ni, dia masuk dekat klinik lah. So bila dia masuk tu, tiba-tiba dia dengan seorang wanita yang agak tua. So bila dia masuk tu, doktor nampak dia kena pukul dengan perempuan ni, dengan wanita ni lah, dengan makcik ni. Kena pukul, kena sepak, kena ni semua dan sebagainya. Dalam kisah ni, dia sangat menghayat hati. Sebab apa? Sebab doktor tu macam, asal kau tak buat apa-apa? Kenapa kau diamkan aja kan? Tu diam je. Kenapa kau diamkan? Kenapa kau senyum? So at the end of benda tu, kira doktor curious lah kenapa dia boleh senyum. Jadi dia pun cakap dengan doktor, aku sekarang berada dengan ibuku. Jadi doktor tu pun katalah, kenapa kau tak suruh mak kau stop ni, apa yang dia buat ni? Tu dia kata, mak aku ni tak siuman. Mak aku ni so-called macam gila lah. Mental lah. Ada mental issues lah. Dan bila dia cakap tu dalam keadaan dia happy walaupun dia tengah kena pukul. Lepas tu doktor tu tanya dia, mak kau ni tak kenal kau ke?